Okay gang, Assalamualaikum and welcome back to AJ Studio. Dalam video ni aku nak bercerita sedikit pasal perjalanan konten video untuk channel ni. So kalau korang perasan, dalam channel aku ni ada dua type of video lah. So aku akan upload satu video pasal motor kontes ni, dan satu lagi pasal motor aku 135LC V2 aku tu yang aku dah lama pakai dan aku plan untuk refurbish balik lah. Aku plan untuk restore balik motor tu kan. So dalam beberapa video ni aku dah buat lah. So satu video aku cerita pasal motor kontes, satu lagi aku cerita pasal LC. So untuk LC itu aku dalam planning aku untuk up spec motor tu. So dia motor tu standard je, aku tak nak buat apa-apa lagi terus. Tapi sebelum ni aku ada tukar air filter daripada motor tu. Aku first beli tahun 2012 kalau tak silap aku, sekarang dah 2026. Bulan lepas adalah pertama kali aku tukar dia punya air filter, dan outcome dia sangat mengejutkan. Sian, motor aku jadi sebelum ni yang agak lemau tu jadi pickup yang bertambah lah pickup dia. Nak kata macam baru tu tak jugalah, tapi ada perbezaan lah dengan hanya menukar air filter. Tu agak menarik lah kan. So lepas ni aku plan untuk up spec motor tu, masukkan blok FZ size 57. Aku dah dapat quotation dah daripada kawan aku lah. Dia komen pada kawan tu, ada kawan lah. So dia bagi quotation aku dalam harga lebih kurang RM1,000 lah. So harga ni bukan harga paling murah yang aku dapat. Banyak tempat lagi yang offer dalam 700, 800 sampai 600 pun ada lah. Tapi aku akan go pada harga yang harga RM1,000 ni sebab satu sebab kawan aku suggest lah, dan dah ramai jugalah kawan aku yang buat dengan komen ni. So motor dia orang okey. So satu. Dan yang kedua, dalam harga RM1,000 yang dia offer tu, dia akan buat semua lah, bukannya kata just upgrade tukar blok sahaja. So aku ada minta juga tukar clutch, sebab clutch pun aku memang tak pernah buat. Dan yang kedua, aku minta exhaust back pressure, yang tu pun dah termasuk sekali dalam harga ni. Dan ada beberapa lain lah, aku tak berapa pandai juga pasal motor kan. Tapi we'll see, tengok macam mana hasil dia. Tapi yang untuk motor 135LC tu, aku sekarang tengah kumpul modal dulu lah kan. 1,000 tu aku simpan sebulan dalam 100 ke 150 macam tu lah, untuk dapatkan fund dulu. Aku tak nak keluar modal sedebu untuk buat konten ni, sebab tak ada modal lah. Jadi aku akan kumpul lah daripada gaji aku simpan sikit 100. Kadang-kadang keadaan kalau musim raya ni katanya simpan RM50 dah kot kan. So bila dah cukup, then aku akan hantar motor aku ke bengkel tu lah. So aku nak minta support dari korang viewer lah, kalau boleh menjayakan konten aku ni. Korang just komen je, komen atau subscribe, like dan share video ni supaya channel aku boleh monetize dan aku boleh buat konten ni lebih cepat lah. So aku minta support korang lah. Kalau korang rasa konten aku buat ni ada value pada korang, menghiburkan korang, so aku minta korang support tu je. Tak perlu bagi duit, just komen, bagi semangat, kata-kata semangat, ataupun bagi pendapat apa yang patut aku buat, apa yang tak patut aku buat. Then semoga channel aku tu boleh grow dan boleh monetize. Itu je lah aku nak. Bila dah monetize nanti tu,
ngam lah kan. Bolehlah aku awalkan sikit aku punya plan untuk spec motor aku tu. Alright gang, so aku itu saja video aku untuk kali ni. So terima kasih lah korang kalau sudi tolong support aku untuk create fun untuk aku buat konten restore motor lama aku tu. Alright, terima kasih kepada yang sudi tengok. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Alright, Assalamualaikum.